Apa yang saya tahu, diamanahkan bukan jadi hak milik dia, cuma pemegang amanah sahaja. Hak adik-beradik yang lain tetap ada. Pembahagian tetap kena faraid ikut hukum Al-Quran yang telah ditetapkan. Okey, berkaitan dengan amanah ni, jika nak buat, saya memang sangat sarankan ada dokumen lah. Dokumen rasmi ataupun dokumen yang jelas berkaitan dengan amanah ni. Yang pertama, kita takut salah faham. Sebab salah faham apa yang waris-waris lain fikir. Sebab kalaulah dia buat amanah tu, dia hanya menyerahkan kepada individu tertentu, dia tak tertakluk dah kepada faraid. Jadi sebab tu pentingnya nak dokumen yang jelas berkaitan dengan amanah ni. Nombor dua, kita takut berlaku kematian. Mungkin pihak yang menyerah amanah ataupun pihak yang memegang amanah atau pihak yang dipegang amanah, semua yang terlibat dalam tu semua dah meninggal. Jadi kalau kita tak ada dokumen yang jelas, akan berlaku kekeliruan pada waris yang berikutnya, pada generasi yang berikutnya. Itu yang kita risau tu. Jadi apa-apa saya sarankan berkaitan dengan amanah ni, kita buatlah dokumen secara rasmi dan jelas. Dia ada dokumen dia sebenarnya. Jadi kalau apa-apa boleh DM lah untuk tanya.